Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan dimasukkan ke Institut Jantung Negara HJN di Kuala Lumpur pagi tadi akibat terjatuh di kediamannya pada awal pagi, Setiausaha Asbar bekas Perdana Menteri itu, Suvi Yusof. Dalam hantaran menerusi makluman di saluran kumpulan media rasmi Dr. M Media Optatis di aplikasi WhatsApp memberitahu Mahathir dalam keadaan sedar dan terus dikejarkan ke HJN dengan ambulans dari kediamannya pada sekitar jam 9 pagi tadi, namun, Suvi berkata, dia tidak boleh mengulas lanjut. Sehingga mendapatkan kini laporan perubatan, dia dimasukkan ke HJN akibat terjatuh dan kini masih dalam proses pemantauan secara keseluruhan, katanya. Dia menambah ketika kejadian difahamkan Mahathir sedang berjalan dari bahagian balkoni ke ruang tamu kediamannya kali terakhir. Mahathir dimasukkan ke HJN adalah pada 13 Julai lalu susulan akibat keletihan selepas menghadiri sebuah program sempena ulang tahun kelahirannya ke-100 dan histerinya ke-99 di Putrajaya. Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang kini dalam perjalanan ke Turki bagi lawatan rasmi, mendoakan kesembuhan buat Dr. Mahathir melalui hantaran ringkas di media sosialnya.